Assalamualaikum. Saya buka kedai ni atas nama saya lah. Gelaran di masa saya kerja dulu, Cikotai. Kami dah buka kedai ni sejak 2011 sampai sekarang. Tapi pada asalnya kedai ni kecil je. Tak ramai orang. Menu RM5 ni ada sejarahnya. Selepas PKP, kita mula berniaga, orang dah makin kurang datang. Jadi saya nak cuba cari idea lah bagaimana nak naik orang datang balik kan. Jadi saya rasa okey lah kita buat menu RM5, semua yang kita buat RM5. Jadi untuk senang orang makan, dia boleh ada duit RM5, dia dah boleh makan. Oh, ini kita punya resipi sendirilah. Masak di sini, buat di sini dengan bantuan-bantuan tukang masak lah. Kita mula pukul 8 lah. Tapi untuk makanan menu RM5 ni kita paling cepat pun dalam 9.30 ke 10 lah. Sebab kita nak buat persediaan dulu lah kan. Tamat niaga buat masa ni pukul 5.30. Pergi dekat Google, type Cikotai Shah Alam. Jadi senang, orang akan tahu situ je.